Okey, Assalamualaikum. Aku sekarang ni dekat booth MG HS so biasa kalau aku dengan brand MG ni, pertama sekali aku kenal dengan satu brand, satu model ni, iaitu MG ZS yang mula-mula dia naik perkenalkan dengan EV tu, kereta Recon kan semua kan. Dan yang kedua, biasa aku pergi Thailand, MG yang famous adalah MG5 ni. Yang ni MG ni. Ni antara yang famous dekat Thailand ni. Banyak orang pakai yang ni. Kereta segmen B sedan ni. Yang boleh lawan dengan S70. Tapi untuk pasaran Malaysia, bagi aku, ia antara yang paling bijak sebenarnya adalah dia bawakan ni, model ni, MG HS. Salah satu segmen CSUV. Macam aku cakap lah, selain pada G2 Dashi kita yang tengok tu, S70, Mazda CX-5, CR-V, Tiggo 7 Pro, apa lagi yang paling dekat Toyota Corolla Cross, dan satu lagi Jaguar J7, lebih kurang macam tu kan. Ini dia daripada MG. Ini aku rasa inilah bakal jadi hot selling SUV non-national akan datang, insya-Allah. Tapi dengan harga dia ada dua dia mula daripada standard sampai dengan luxury lot dengan harga 129,900 sehingga 146,000. Dia ada beberapa color lah dekat sini. Ada black pearl, dia ada warna grey, ada white, ada betul dia ada warna merah. So warna merah ni antara yang paling wow lah yang ni, selain pada warna merah Mazda CX-5 ni. Tapi tak apa, mari kita tengok sedikit dari segi Mazda ni. Mazda pula, MG HS ni. Sebenarnya aku agak berkenan dengan orang kata MG HS ni, yang dibawa oleh daripada MG ni. Salah satu segmen SUV yang ada dekat sini. Memang bijak lah dibawa yang ni. Dia bukan bawa yang MG5 tu. Bagi aku kereta sedan ni, dia sekarang ni dah banyak kompetitor lah. S70 dah pegang dah ni bagi aku. Tapi yang ni insya-Allah aku jadi faham kan, salesman dia kata S70 dah kalah dengan orang kata comfortability, kesedapan bawa ni. MG SS ni, ini antara yang pencabar yang paling dekat lah ini. So dari segi rupa dia, kalau korang tengok secara betul-betul dari segi hidung dia, bagi aku dia seakan-akan macam Hyundai Santa Fe dia punya grey macam tu. Sebenarnya dari segi konsep design grey besar-besar ni, aku rasa dah banyak semua kereta dah banyaklah guna konsep-konsep macam ni. So dari segi lampu detailing dia, lampu dia dah bentuk macam ke arah sporty. So, dia ada beberapa segmented lampu projector LED dekat sini. Dia ada 4 segmented dia lampu dekat sini. And then dia ada lampu sini dan lampu DRL dekat sini. And then dia ada lampu DRL pun dekat di sini juga. So nampak dia ke arah ini adalah salah sebuah SUV yang paling handsome lah aku boleh katakan kat sini. So di sini dia punya finishing dia adalah dia ada warna warna matte hitam dekat sini. Lepas tu and then dia warna silver dekat sini. Dia warna body warna hitam, warna silver, dan dua-dua silver kat bawah ni lah. Kat bawah skirting pun dia ada juga. And then bawah tu dia ada sensor lah dekat sini. And then dia ada front camera dekat sini. Dan dia punya design bonnet dia seperti biasalah, dia ada beberapa lekuk dekat sini dan lekuk dekat sini. Dia memang konsep design yang orang kata design standard bagi kereta-kereta moden lah. So dari segi tepi ni, bagi aku ini agak menarik ni. Tepi ni memang nampak cantik. Bagi aku ni seakan-akan tepi ni dia macam seolah-olah macam Mercedes GLC. Tapi ni bukan Mercedes GLC. Ini adalah MG. Tapi yang ambil sedikit orang kata body language dia Mercedes GLC. Tapi dia bentuk dalam macam ni lah. Inilah rupa dia. Dari segi GLC, macam kenapa aku cakap GLC, dari segi komposisi sinilah, kat sini. Jadi kat sini dia nampak lebih elegan lah kat sini. Dia tak ada macam line curvature, tak ada kat sini. Tak ada, dia kosong straight macam ni. Dan selebihnya dia ada sedikit wheel art cover dekat sini, menunjukkan ini adalah proper urban SUV dekat sini. Lepas tu dia ada warna silver kat sini, dan nampak lebih kemas lah. Sini pun dia ada warna silver dekat sini. Lepas tu dia ada warna body dekat sini.
Dan ini dia pakai sport ring. Ya, sini dia pakai sport ring 18 inci. Walaupun ini adalah model luxury, tapi masih pakai 18 inci. Tapi kalau dekat G2 Racing 19 inci dia bagi. Tapi bagi aku tak ada masalah, asalkan dia bagi tayar yang sedap lah. Goodyear R235 50 R18. So depan dia pakai matte person strap. Tapi ni bukan Brembo yang ni. Ini brake disc biasa. Dia kerja color warna merah saja. Tapi ini adalah MG. So kalau korang tahu, MG ni bukan daripada, memang dulu adalah syarikat UK, syarikat England, syarikat Britain dan sebagainya lah, orang kata. Tetapi dia dah kerjasama dengan company Shanghai lah, SAIC. Nanti kita akan review di dalam dia apa yang ada dekat sini. Nanti kita akan review. Tapi seakan-akan lah, first impression aku nampak dah macam ke arah Hyundai, sedikit Hyundai. But aircon pun dia macam ke bawah sedikit macam tu. Macam Hyundai Santa Fe aku boleh kata. So ni apa aku cakap, di belakang dia sama macam GLC, sedikit GLC, macam Mercedes dekat sini. Tetapi dia punya lampu dia macam ni, ada lampu fluorescent warna merah dekat sini. Memang nampak kemas lah dekat sini. Okey, HS iSmart. iSmart ni dia adalah satu teknologi yang sama macam Proton Link yang ada pada F50, S70 dan sebagainya. Sama je Proton, termasuk S90. Dia macam nak kita boleh kontrol start engine daripada jauh, remote start engine, aircon. Lepas tu kita boleh find my car. Lepas tu kita ada macam-macam sistem lah yang dia boleh link daripada smartphone pergi ke kereta ini yang sama macam Proton Link. Lebih kurang sistem dia sama macam kereta moden yang ada pada kereta China sekarang ni. Termasuk kereta Chery, kereta GWM, ada sistem yang ada pada macam ni. Dia ada dua pipe exhaust, tapi yang ni betul dua pipe exhaust kat sini. Pada exhaust kat sini. Yang ada dua exhaust. So bawah ini adalah multi-link suspension kat bawah ni. British Dynamic. So dari segi pemanduan dia difahamkan, dia bawa dia rasa macam kereta konti lah. Sebab memang originally memang asal MG ni memang asal daripada ni British punya lah. So ada beberapa 4 sensor dekat sini. Cuma malangnya aku tak boleh nak buka kat belakang ni, tak boleh. Tak ada bateri agaknya kat sini. Dan sini dia ada sedikit berwarna hitam ni, spoiler yang kecil dekat sini warna merah. Shark fin antenna dekat sini. And then dia ada roof rail yang agak, aduh ya. Bapak not bad Dari segi door trim dia bagi aku biasa dia orang kata minimalis lah. Yang semuanya memang dia bagi soft touch kat sini. Everything is soft touch dekat sini. And then dia ada keliling dia ada warna silver kat sini. Sini ada finishing silver dekat sini. Speaker yang tak ada brand, tapi bagi aku acceptable, okey je. Cuma di bawah je plastik dekat sini. Lepas tu ada storage dekat sini. Lepas tu ada speaker sound system dekat sini. So ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Aku rasa 5, 6. Ada. Mungkin untuk kereta ni dia ada 6 speaker dekat sini. Sini kalau kita nak bandingkan G2 ni, dia sama macam ni juga. Dia ada level lah. Nak slanted dekat sini ataupun nak menegak macam ini. So dia ada 2 option lah. Sama. So kita boleh split 60-40. Sebab bonnet tak boleh nak buka. Aku tak tahu dia punya, mungkin dia punya storage dia, bagi aku dia lebih besar dalam 400 lebih, 480. Sama besar macam G2 Racing. Nanti kita akan tengok lah. So susah tak boleh nak buka. Okey, dan macam biasa dah, bawah ni dia ada aircon dekat sini. And then dia ada 2 type A dekat sini, USB dekat sini. So bagi aku dia sangat proper lah. Pada storage macam ni. So kita masuk dalam. Lepas tu dia ada sunroof kat sini. Aku lupa nak kata ada sunroof kat sini. Dia ada sunroof kat sini. Lepas tu kalau biasa dekat G2 Racing dia ada warna chrome black kat sini lah. Lepas tu tapi dia ada warna silver dekat sini. Memang bagus lah. Warna silver dekat sini. So dari segi luar dia, inilah macam ni lah dia punya dashboard dia. Interface dia macam ni lah dari segi luar dia. Tapi kita akan masuk dan kita akan cerita dekat sini lebih lanjut lagi.
Dari segi passenger, front passenger, dia tak ada lampu support, shift configuration, elektrik, ada glove box macam biasa. So close lagi. Sebenarnya betul lah dia ada speaker. Bawah ni speaker, sebenarnya ni bukan speaker, jangan tertukar. Ini adalah speaker untuk yang BSM atau RCA. Dia macam keluar bunyi dekat sini lah. Dia tak campur bunyi dekat sini. So dia punya sensor dia, bunyi dia, inilah dia. So jangan kacau ni kan, ni bukan sound system. Tu ada 6 sound system ada kat sini. Minta maaf ya. Okey, dari segi dalam dia macam ni lah dia, rupa dia macam ni. Dan untuk door trim bahagian driver sini, dia ada lock unlock dekat sini sahajalah. So bermakna dia tak ada macam dia punak button dekat sini macam kereta-kereta konvensional lah, tak ada. So dia kontrol dekat sini lah, bergantung pada driver sahaja. So ni punya power window dia bagi aku. Tu korang dengar dia rasa solid. Dia bukan rasa macam longgar-longgar, tak ada. Memang antara yang terbaik. Boleh tahan jugalah dia punya kualiti MG ni. So kita jangan petikan lagi. So dari segi getah pertama sekali, getah dia ya Allah Rabbi, bagi aku Honda antara yang teruk jugalah Honda ni. Tapi bagi kereta macam MG ni, dia bukan buat kerja malas-malas lah. Cuma bagi aku harap MG atau brand-brand yang baru ni kata konsisten lah dari segi kualiti lah. Tapi cuma dia tak ada lampu support lah dekat sini. Itu dari segi kekurangan yang ada pada Jeep Racing ada, tapi yang ni tak ada. So apa, kita masuk dalam dulu. So finishing dia metal dekat sini. So sama macam G2. Memang bagus lah kerja dia orang macam ni. So dia punya push start button dekat sini, push start button. So dia aircon dia macam design adalah macam turbine, macam Mercedes pun ada macam ni. Semua dia ambil sedikit macam Mercedes. G2 pun sama jugalah. Okay, so untuk gearbox ni dia adalah 7 speed DCT wet clutch. Di sini ini adalah bagi aku suka lebih konvensional macam ni lah. Lebih mudah, lebih simple. Kita ada manual dekat ni, manual shift dekat sini pun dah termasuk dekat sini, pedal shifter dekat sini. So dari segi so kita ada macam Ferrari dia punya tu super sport ni. Dia punya mode dekat sini lah, dia punya mode. So dia punya design ni macam aku cakap lah, macam Santa Fe dia punya design, interface dia. So ada Apple Android Auto dekat sini. So dia ada sistem macam ni. Nanti aku akan senaraikan apa yang ada available dekat ada advanced safety kat sini. So, macam aku cakap bila aku cerita ni, so dia ada untuk ada sistem. Okey, ada BSM, RCTA dia ada, sampai LLA, KPSC ada. Apa lagi? Lepas headrest control ada, auto parking handbrake, electronic parking handbrake ada, auto hold ada. Lepas tu dia ada beberapa mode dekat sini, 360 camera dekat sini. Lepas tu and then kita buka auto tailgate kat belakang ni, bonnet kat belakang yang dekat sini. Dia ada 2 USB Type A dekat sini. Dia memang tak ada Type C dekat sini. Ini salah satunya memang betul-betul old school lah. So dia ada 2 cup holder kat sini, tapi tak ada wireless charger. Wireless charger tak ada ke kat sini? Nampak dia macam tak ada wireless charger dekat sini. Cuma walaupun dengan harga macam ni, dia ada beberapa kompromi lain yang tak ada. Macam head-up display pun tak ada. Tapi bagi aku benda ni tak ada masalah lah. Tapi cuma yang untuk sunroof ni, bagi aku baik ganti dengan head-up display ke apa. Bagi aku ni tak berapa penting sangat, kecuali awak berada di ganti Highland dan kamera Highland untuk beriadah. Ni sangat penting lah. Lepas tu dia ada macam biasalah, ada lampu kat sini, ada beberapa lampu kat sini. And then kita ada ni nak buka ni lah sunroof kat sini. So ada beberapa indikator passenger airbag kat sini. Babutan advanced safety kat sini tau. Kalau orang tanya kat sini tau. Okay, ni pedal shifter, ni pedal shifter kan. So bagi aku cerita sikit. Dia punya steering dia, dia macam steering dia memang design kat sporty. Ada flat dekat sini, dia punya stitching merah, semua stitching merah, everything is stitching merah. Cuma ini dia. Dia punya adaptive cruise control, everything semua control by sini. Semua control dekat sini. Weh, macam mana kita nak control?
bagi aku ini salah satu kekurangan lah. Tapi dari segi ni okey. Dia bagi teleskopi. Tak, satu atas bawah sahaja. Atas bawah sahaja dia punya steering. Dia bukan depan ke belakang, tak ada. Atas bawah sahaja. Cuma kelemahan dia ni, bagi aku orang tak nampak ni. Dia tak nampak ni. Tak nampak kat sini. Patut letak dekat sini ataupun mana-mana lah. Tak nampak. Bagi aku orang yang, kalau orang tak nampak betul ni. Dia menyorok kat sini. So itulah beberapa kelemahan dekat sini. Tapi bagi aku kelemahan ni adalah minor lah. Tapi susah lah nak nampak ni. Tak ekonomik lah bagi aku. Sini nak buka. Pelik ni. Ini kali pertama saya jumpa ni. So yang ni direct injection kan, dia banyak enjin dia. TGDI propulsion. Okay. So okay, terima kasih bye. Okay, so ni punya layout dia punya enjin dia. Dia punya enjin adalah, dia punya CC dia 1.5 turbo. Sebenarnya 1.5 turbo ni sebenarnya dah kebanyakan kereta SUV yang kata memang betul-betul fokus pada downsizing engine lah. 1.5 turbo, ada 1.6 turbo. Okey, untuk 1.5 turbo yang ada, selain pada MGHS, kita senaraikan apa dia? Honda CR-V kita ada, Proton S70 ada, S50. Kita cari serta dulu lah yang sama macam segmen ni. Okey. Untuk kereta ni, MGHS, untuk kereta apa lagi untuk Chery Tiggo 7 Pro. Tapi dia 7 Pro dia engine tak silap aku 1.6 turbo tak silap aku. 1.6 turbo. Jayco 1.6 turbo. So untuk kereta ni 1.6 turbo dengan plus dia akan make dengan gearbox 7 speed di City Wax class. So 4 silinder. Ni 4 silinder yang Proton S70 pun 3 silinder. Itu salah satu kalau orang takut 3 silinder. Inilah ni solusi dia. Solusi yang kedua. So dia menghasilkan 162 PS. Dia punya torque dia ni agak yang tinggi lah. So dia kurang 5 Nm daripada Proton S70 ni, 250 Nm of torque. So dari segi layout dia punya turbo dia memang dekat sini lah turbo dia. So dia punya intake dekat sini intake dia. So kalau kita secara perbandingan dengan Hyundai Santa Fe pun memang dah terbalik Hyundai Santa Fe. Sorry, Kia Sportage. Sportage pun 1.6 turbo. Semua enjin-enjin yang bawah 2.0 kecuali Toyota je lah. So inilah dia. Ini punya layout, dia punya enjin. Bagi aku dari segi servis, bagi aku memang serviceable lah. Tapi especially kalau nak servis turbo tu, macam ni pun bagi aku memang senang lah. So dari segi intake dia, macam ni lah dia punya airbox dia. Sini dia punya airbox dia. Kat sini ni punya airbox, bateri, dia punya radiator dekat sini, dia punya eye wiper dekat sini. Sini ada beberapa ni ABS dia dekat sini, ABS dia. ABS dia dekat sini. So inilah aku boleh cakap. Tapi yang bagus ni dia bagi ni lah, dia bagi hydraulic damper dekat sini. Kia Sportage sepatutnya kalau awak dah jual mahal ni, takkan tak boleh bagi. Yang ni kan kereta lain dah boleh bagi. Janganlah jadikan satu alasan kerana macam-macam kos kan. Tapi yang bagusnya dari segi kekemasan dia, inilah yang bagusnya. Engine bukan TGDI ni, TGI. TGI. So itu sajalah pengenalan aku untuk MGSF, pesaing paling kuat untuk segmen C SUV yang akan berlawan dengan pertama sekali Proton S70, Mazda CX-5, Honda CR-V, Toyota Corolla Cross. Inilah pesaing baru awak. Kereta China pun kali ni pun dah banyaklah segmen C SUV. Macam JWM kita ada Hava S6, tapi yang ni hybrid. Lepas tu kita ada Chery Tiggo 7 Pro. Kita belum tengok lagi, dia banyak lah. Tiggo 7 Pro pun dia dah ada yang model super hybrid dia. Chery hybrid dia. Kita ada Omoda Jayco dekat sini pun dia ada segmen C SUV. Kita ada J2 Dashing segmen C juga. So banyak. So selain pada ini, selain pada diorang ni, inilah dia untuk MG.